tinggal air. Aku betul-betul dah sampai pin location dia. Kat dalam tu ke rumahnya. Aduh. Korang yang para rider, korang pakai phone apa untuk cedok? Video kali ni lain sikit. Aku buat malam sebab 2-3 hari ni cuaca dekat Kajang waktu petang tak berapa baik lah. Jadi aku decide kita kena juga buat video sebab aku ada supporter macam korang lah kan. So aku kena buat video. Jadi kali ni kita buat malam. Malam aku selalu jalan juga tapi tak buat video. So hari ni kita buat malam and kita buat video. So first order kita dah dapat. First order kita dapat dekat ni, Burger King. Okey. 974. Dua-dua Alright. Right. Terima kasih Okey, order pertama kita dah collect. Air dia memang letak depan. Itu perkara biasa. Tak dalam beg kita risaulah tumpah. Beg yang tergolek-golek. Okey, kita collect dulu Burger King. Kita dapat 2 order. So lagi satu kita kena ambil dekat Pokiato Coffee, Taman Kajang Utama. 3 minit 1.2 km. Okey, jom kita collect order yang kedua. Kalau malam ni aku tak letakkan target aku terlalu tinggi sebab kawasan sini tak banyak sangat kedai makan. So kalau macam pukul 9 tu rasanya dah banyak kedai tutup. So aku target hari ni aku nak buat dalam 4 atau 5 order je. So sekarang ni dah dapat 2 order. Baru pukul 8 tepat. So kita cari lagi 4 atau 5 lah. Kalau boleh 5, alhamdulillah. Kalau tak boleh kita buat 4 je. Buat malam ni syok juga kadang sebab kereta tak banyak sangat. Satu. Yang kedua, kau tak payah pakai sweater ke, pakai glove ke, pakai apa, hand sock ke, sebab tak panas. Sejuk je dalam malam. Ni video yang ketiga aku dah pakai kamera Insta360 X Pro ni. So alhamdulillah ramai yang komen kata kamera ni okey and view dia pun cantik. Okey. So terima kasih lah kepada korang yang bagi tahu semua tu kan. Jadi aku akan teruskan buat video pakai kamera. Ni kawasan bazar tadi, tu yang ada kereta baru nak kemas. Okey, kita nak sampai dah kedai yang kedua, Pokiato Coffee ni. Aku tak pastilah ordernya apa. Kita dekat RAF dulu. Ordernya alamak macam kek nampak ni. Tak apa, kita tengok dulu. Satu 42. Okey, dah siap. So ini jadi order. Aku dah confirm balik. Betul tak? Kau tengok sini ada 3. Betul ke ni? Stick brick apa ni? Oh ada air lah.
Tinggal air. Masih Wan? Baik, aku tengok order. Kalau tak ada tinggal lah air ni. Okey, kit ni kita gantung. Okey, alhamdulillah. Okey, cun. Okey, kita hantar Burger King dulu dekat Residen Mutiara. Residen Mutiara tak jauh pun, 3 kilo je daripada sini. Okay, jalan. Ya, okey. Okey, jalan. Residen Mutiara ni kita kena U-turn. Sepatutnya kita kena belok sini, tapi dia kena U-turn dekat depan tu sikit. So kira jauh lah sikit kita jalan. Kalau ada jantas motor senang sikit lalu atas. Hijau, cantik. U-turn. Hang. Lagi beberapa hari je kita nak menyambut Hari Raya Aidilfitri untuk tahun 2025 ni. So korang boleh share sikit, raya ni korang balik mana? Boleh komen dekat bawah. Mana tahu kita ni sekampung ke kan. Aku tahun ni raya balik ke Johor. Mungkin raya kedua ke atau raya ketiga barulah aku balik ke Kelantan untuk kampung orang rumah aku lah. Okey, kita dah sampai Residen Mutiara. Dia lobi C. Bos, lobi C, hantar makan. Alright, thank you. Lobi C. Ni ke lobi C? Cantik. Ini lobi C. Ui, boleh ke parking atas ni? Sampai ke atas lah aku naik. Yang ni order dia Burger King. Residen Mutiara ni senang sebab kita just letak atas meja ni je. Block C, food delivery only. Okey. Gambar. Okey. Cun. Kat sini tak ada line lah nak hantar. Lori loading. So kita keluar dulu baru boleh hantar. Bos, thank you. So kita send gambar dulu. Loading dekat basement tu tadi, aku nak send gambar tak boleh. Cantik dah send. Okey, kita delivered yang pertama. Yang kedua hantar Residen Zamrud Blok AB. Wah, meriah Okey, sampai Zamrud. Okey. Alright. Blok A mana bos? Blok A, lobi B. Kita kiri kan masuk. Sana. Okey. Lobby B. Lobby. Alright. Blok A, lobby B. Sini lobby B. Okey. So parking kat sini. Keknya masih okey. Alhamdulillah. Ni SS card dia bagi. Ni air dia. Okey, jom kita naik.
Tingkat berapa rumahnya ni? Tingkat 4. Tingkat 4. Okey. Dia tulis note dekat sini, tolong hantar sampai depan rumah. Memang itu pekerjaan kami Kak, jangan risau. Melainkan kita orang tak boleh naik atas je, kita orang letak lobi. Kalau boleh naik atas, memang sampai depan rumah kami hantar. Okey, tingkat 4. Tak ada lain. Okey, sini. Okey, kita dah ambil gambar. Ada lain tak? Satu bar. Aduh. Manalah tahu akak tu dah lapar ke, nak makan kek dia. Tapi dia ingatkan aku tak sampai lagi. Sedangkan dah sampai. Tapi nak send gambar ni, tak ada lain pula. Aduh. Bos. Thank you. Okey, settle. 2 order yang pertama. RM12.80. Alhamdulillah. Kita cari lagi next order. Kalau dapat double lagi, okey lah juga. So cepatlah sikit nak capai target aku 5 order tu. Semua kata, baik, terima kasih. Sama-sama. Selamat menjamu selera. A few minutes later. Tengah bawa santai-santai, dapat order ketiga. Zeus Coffee. So kita ambil dulu. Kalau orang yang tak tahu, kau tengok pin location dia. Pin location dia dekat straight ujung sana, Mat. Siapa yang tak tahu memang akan terus ke sana. Tak tahu lah kenapa pin Zeus ni dia lari jauh. Kedai dekat sini, tapi pin dia dekat ujung belakang sana. Tak faham aku. Kesian lah kalau pada rider yang bukan rider sini kan. Kita dah sampai Zeus. Harapnya dah siap. Dia express. Ni Mustafa. Belum siap lagi. Rozana. Okey, sama. Ambil gambar. Okey. Complete pick up. Screenshot pula. Okey, jom. Kita hantar dia tak jauh. 7 minit je. 4.2 km. Hantar Zeus Coffee. So sekarang dah order yang ketiga. Harap dapat order keempat dan juga order yang kelima. And capai target hari ni. Aku pun tak boleh buat lewat malam sangat sebab esok aku kerja. Kira saja jalan-jalan malam-malam ni, ambil angin and sambil buat video untuk korang. Selalu video aku dekat TikTok aku siang, petang. So kali ni video malam pula. A little longer than a few minutes later. Korang yang para rider, tak kisahlah full time ke part time ke, korang pakai phone apa lah untuk cedok? Sebab aku kalau boleh nak tukar lah. Sekarang aku pakai iPhone. Kalau boleh aku nak tukar ke Android yang bateri tahan lebih lama. Jadi tak payah susah-susah aku nak bawa power bank. Jadi berat untuk aku lah juga. Sebab aku tengok iPhone dalam 3 jam macam tu bateri dah drain dah. Aku tengok geng-geng ramai pakai Android kan. So aku ingat nak angkat satu Android. Tapi tak tahu model apa sebab terlalu banyak sangat model. Realme, Xiaomi, lepas tu Xperia lah. Aku tak tahulah. Cuba korang komen, korang pakai Android apa buat cedok. Nanti aku pilih. Kalau ada yang aku berkenan, Alhamdulillah, aku angkat satu.
So next video nanti dah handphone baru lah. Lah, pin location dia dekat sini. Kau tengok pin location dia. Aku betul-betul dah sampai pin location dia. Kat dalam tu ke rumahnya? Aduh. Screenshot lagi. Jom kita masuk. Jadi rugi untuk akulah. Sebab kalau ikut pin location dia dekat situ je tadi. So kalau dia pin location betul-betul dekat gate dalam rumah dia, so perjalanan aku yang sekarang ni akan dikira juga oleh Grab. So walaupun 1 kilo, tambahlah sikit duit tu. Macam yang aku akan dapat sekejap lagi RM6.20. So kalau dia betul-betul ikut sampai dalam rumah dia, mungkin aku dapat RM6.80 macam tu. Dapatlah juga. So rugi untuk aku kat sini kalau yang salah-salah pin location ni. Yang ni. Okey. Arrive. Correct. Deliver. Untuk nama Ruzana betul? Okey. Sama. Complete drop off. RM6.20. Alhamdulillah. Order ketiga pun kita dah settle. Kita cari order keempat. Let's go! 2 days later. Kita tak dapat lagi order. Alhamdulillah. Jus kopi lagi. Okey, jom kita ambil jus kopi. Kita ambil jus kopi lagi. Kita sampai lagi di jus kopi. Kali ni nama siapa pula aku pun tak tahu. Siapa nama dia? Kali ni nama dia Su. Okey, belum siap. Kalau Grab Express ni kita tak boleh tengok berapa order. So nasiblah aku dapat berapa air ni. Harapnya sikit lah air. Aku malas banyak. Risau bawa air ni. Much later. Korang tengok. Aku dekat sini. Tapi pin location dia dekat sana. Maksudnya dekat sana tu pin location dia. Kalau yang tak tahu memang pergi sana saja je. Lepas tu patah balik. So hantar pun okey, tak jauh. Ngamsok je. Much later. Dua ni okey. Complete pick up. Okey. Dua air, satu aku tak tahulah apa ni, cookies ke apa, aku tak tahulah. So air memang aku tak depan. Kita risau air. Alhamdulillah order keempat ni tak jauh, 3 minit je, 1.4 kilo. Okey, mari kita hantar order keempat. Tengok kalau main malam, kereta tak banyak, tak panas, so bawa santai-santai je. Tapi masa terhad lah kalau area sini. Kalau korang main area KL, tu mungkin sampai 2-3 pagi pun ada kedai yang buka lagi. Tu lagi boleh dapat banyak lah. Okey, nak sampai dah. Kejap je. Wah, air tajamnya bonggol dia. Okey, yang ni kita tekan bell dulu.
Assalamualaikum. Alright, correct. Screenshot aja. Okay. Nice. Okay. Sama. Complete. Drop off. RM4.30. Alhamdulillah. Okay, so selesai untuk aku 4 order hari ni. Sekarang pun dah pukul 9.10 minit. So aku nak balik. Hari ni kita dapat 4 order. So jumlah yang kita dapat sebanyak RM27.30. Alhamdulillah. So aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan batin kepada korang semua. So selamat menyambut Hari Raya. Hati-hati bawa kereta. Semoga korang semua selamat sampai ke destinasi, ke kampung halaman masing-masing. Okay. So insyaAllah kita jumpa di next video. Terima kasih kepada korang semua yang support video aku. Terima kasih sangat-sangat. So apa lagi? Let's go on!